Assalamualaikum. Hari ni aku nak belanja GrabFood. Bukan maksud makan lah, kira aku nak bagi satu sedekah kat mereka lah. So tengok apa video aku nak buat hari ni. Hampa tengok sudah lah. Buat Grab. Okey bang, buat Grab boleh? Saya buat full time pagi awal lah. Yang pagi abang buat pada pagi tadi pukul awal start? 7.30. 7.30 pagi? Selalu dapat awal biasa rate? Kalau laju cari gaji apa 80 dah pukul 1, pukul 2 macam tu lah. Hari ni dapat berapa? Ini baru 70 lah. 70 ringgit. Satu order RM3.50. Satu untuk satu order lagi RM3.50 ya. Tapi hari ni saya nak kongsi rezeki dengan abang. Apa dia? Ha? Abang buat apa? Saya tak buat apa. Yang ni Tiba-tiba. saya bagi kat abang. Tiba-tiba. Yang ni rezeki abang ni. Saya nak kongsi rezeki abang. Yang ni tak apa, abang ambil ni rezeki, abang balik pergi bagi anak abang makan. Tak apa, saya rezeki hari ni saya nak kongsi rezeki abang. Nah, abang ambil ya, tak apa. Saya pun tak sangka ni. Tak apa, tak sangka memang. Hari ni saya memang duk bagi sedekah kat abang. Saya tak kerja apa, saya sedekah bagi kat abang. Nah, hari ni abang ambil. Nah. Takut saya. Takut apa? Tak ada, ni rezeki saya bagi. Nah. Ambil rezeki saya bagi. Tak apa, ambil. Betul bang. Ambil. Saya bagi rezeki kat abang. Abang ambil ya. Hari ni untuk ini abang tak payah kerja lah. Abang pergi bagi kat anak bini. Abang pergi jaga anak bini abang makan hari ni. Abang bawa anak bini abang makan lah. Ambil rezeki abang hari ni untuk abang kata gaji abang. Tak apa, ambil rezeki abang. Banyak apa? Terkejut saya. Tak apa, ni rezeki abang. Besok orang bagi banyak macam ni. Apa dia? Besok orang bagi. Tak pernah orang bagi banyak macam ni. Tak apa abang, rezeki abang hari ni. Okey, pergi hantar makan tu. Okey? InsyaAllah. Nama apa? Nama saya Man. Seronok je. Seronok? Tak ada rezeki abang. Kemarin baru habis duit kan? Kemarin baru habis duit. Itulah Tuhan tu bagi rezeki abang hari ni. Seronok betul lah. Seronok? Memang nak beli apa-apa kat anak. Okey, tak apa abang pergi bayar hantar makan. Okey, kita jumpa lagi. Yang betul lah kita. Okey, kita jumpa lagi. Sama-sama. Sama. Doa. Abang doa kat saya sudah. First time orang buat macam ni tahun ni lah. Tahun ni. First time orang buat macam ni. Tahun ni lah. Jadi ya. Okey. Okey. Baik. Orang betul elok ha? Okey, assalamualaikum.